Ya je. Okey, ini komen daripada satu video saya berkaitan dengan pembelajaran di Fun-Daily Evo College. So, untuk makluman anda, saya sengaja ambil komen ini untuk kongsikan kepada anda bukti hidup pelajar-pelajar Fun-Daily Evo College untuk anda. Dia akan explain kepada anda apa yang dia belajar sepanjang 15 bulan, apa dia dapat, apa dia belajar dan apa sepanjang 15 bulan ni, apa kesempatan ataupun peluang yang dia dapat sepanjang 15 bulan ni, terutama berkaitan dengan tawaran-tawaran kerja yang ada dekat luar sana. So, bersama saya dengan saya sekarang ni, nama dia Akil daripada Terengganu dan mungkin Akil jawab sikit komen ni. Ya je kan. So, cuba Akil share sikit apa yang sepanjang Akil di Fun Evo College. Alhamdulillah, kepada Pokteh yang cakap ye je pun saya Alhamdulillah dapat laptop. Sekarang dah 15 bulan betul-betul dapat guna laptop ni. And then dapat iPhone 12 Pro. Tengok tu iPhone tau. Bukan main-main. Bukan ye je lah. Memang dapat. Okey. Dah lama guna Alhamdulillah. Okey, so cuba Akil sharekan pada ramai orang kat sana, terutama orang sangat takut-takut untuk nak masuk kemahiran. So, sepanjang 15 bulan ni apa yang Akil belajar? Okay, sepanjang 15 bulan ni saya banyak belajar cara untuk menjalankan kempen di platform utama media sosial seperti Facebook, Instagram dan TikTok. Kemudian cara untuk menaikkan kita punya laman web di Google, cara nak buat landing page, website. Kemudian saya belajar juga cara untuk kita buat e-commerce, macam mana kita nak manfaatkan e-commerce yang ada. And then mobile marketing, pemasaran menggunakan phone. Seterusnya email marketing, macam mana kita nak gunakan database dengan sebaik-baiknya. Itu daripada video tadi, video yang saya ambil komen ni, anda boleh tengok balik video tu. Dan sebenarnya Akil bagi tahu benda yang sama sepanjang 15 bulan. Cuba Akil bagi tahu apa peluang, apa orang kata apa opportunity yang Akil dapat sepanjang 15 bulan ni, terutama berkaitan dengan tawaran kerja lah. Okay, kalau sepanjang 15 bulan ni banyaklah pihak Fun Evo College bawa kita orang pergi dekat TikTok HQ, join program Amazing Founder, banyak terdedah kepada benda-benda luar, join program editing which is sangat-sangat bermanfaat untuk korang buat konten. Dan sepanjang 15 bulan ni banyaklah tawaran kerja yang saya dapat untuk diorang panggil suruh buat landing page lah, suruh jadi content creator lah, untuk jadi marketing analyst lah. So maksudnya sepanjang mereka belajar, masih lagi dalam pembelajaran, mereka dapat tawaran untuk buat job orang kata job tepi lah untuk makluman anda. Okey, so untuk makluman anda, macam mana untuk nak pastikan student-student kemahiran ni terbukti berkemahiran? Cuba Akil tunjuk portfolio Akil. Okey, ni adalah saya punya portfolio. Tebal sampai nak jatuh. Tebal Okey. Dah terabur dah, tak apa. Okay. So inilah portfolio yang membuktikan pelajar-pelajar ni memang berkemahiran. Mereka akan tunjukkan bukti mereka dalam bentuk kertas dan akan mengesahkan kemahiran mereka, dan graduan-graduan pelajar-pelajar Fun Evo College akan keluar sebagai tenaga kerja yang mahir. So kepada tuan-tuan dan puan, jika anda nak tahu lebih lanjut, boleh klik link di bio saya untuk bertanya tentang Fun Evo College. Mungkin Akil boleh bagi sikit pesanan ataupun nasihat kepada adik-adik kita yang mungkin masih lagi berkira-kira nak masuk program kemahiran. Kepada korang yang masih lagi terfikir kan, macam betul ke? Ya je, macam mana cakap ya je. Okey, saya nak cakap ni adalah kemahiran yang diperlukan di waktu hadapan dan tengah demand di market sekarang. So, tunggu apa lagi? Jom join. Jom, ayo